Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni aku nak unboxing satu benda ni. Tada! Kau nak tahu apa? Okay, sian dia. So, korang nak tahu barang apa? Mari kita buka. Ya, kita buka. Adik pun nak unboxing ni. So, kita buka. Barang ni apa kata? Barang ni apa kata ni? Kita dah nampak dah apa? Apa tu? Tada! Oh, susah. Pam angin. Okay, kita buka kat dalam dia. Apa yang ada ni? Okay. Kita ada pam dia. Ada 3 piece. Okay, macam ni. Besar ni dan kecil sikit pada yang tadi. Lepas tu kita ada mesin pam dia. Okay. Nak guna macam ni. Okay, kita tengok dia punya manual dia dulu. Switch. Dia ada switch dia kat sini. Okay, kalau kita tengok nampak switch dia kat sini. Lepas tu tak apalah, kita try pasang dia. Okay, jom. Okay, sebenarnya aku beli pam ni pun sebabnya nak pam anak aku punya kolam dia ni. Kolam dia ni, kalau aku guna yang pam basikal tu, habis tenaga je. Itu je cara yang mudah. So, apa lagi? Jom kita pam, kita tengok jadi ke tak jadi kita guna pam elektrik ni. Jom kita pasang. Okay, so kita pasang pelak dia dulu. Tak dia pendek saja, korang kena pakai extension lah. Okay, kat sini aku ada extension. Untuk yang kolam punya dia jenis macam ni tau. So, korang kena pakai yang muncung ni. Okay, yang muncung ni dan kita pasang macam ni. Betul ke? Kolam ni ada 3 lapis. So, kita masuk ke sini dulu, belah bawah dulu. So, kita buat yang bahagian bawah pula. Bahagian bawah, kita tekan ni dan tekan. Alright, dah siap punya kolam kita. Tengok tu, kan senang, tak sampai 5 minit dah siap. Okay, sangat mudah kan. Apa lagi, korang bolehlah beli dekat Lazada je, tak sampai RM20 pun. Dalam belas-belas macam tu, sekali dengan post dia dalam RM3 lebih. Maksudnya lah, dalam 20 gitu je, 20 sekali dengan post. So, korang pergilah beli, sangat-sangat mudah, jimat masa, tak payah nak guna pam basikal tu. Okay, itu saja video untuk kali ini. Assalamualaikum.